Pasal akhirat ni kita kena pergi. Pasal akhirat ni kita kena berpindah. Kita kena pergi, kena jagi duduk sana. Bukan duduk di dunia dak. Hari mati kalau orang tak tanah busuk situlah kita. Ni nak ayat kata kita kena mati. Bila kena mati ni kita kena pindah duduk di alam akhirat. Maka bila kita duduk di alam akhirat, Allahu Akbar, takut. Mula-mula tu takut dah. Nabi duk royak kata orang mati dalam kubur semacam orang lemah air. Innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawwis. Orang mati dalam kubur, Nabi kata macam orang lemah air. Macam mana orang lemah air? Dia minta tolong. Tolong. Tak sedar, sakit, tolong. Lagu itulah orang dalam kubur moci-moci kalau tidak ada bekal. Kalau duduk atas dunia, mu tak jaga kemaluan mu. Mu tak jaga PA perangai mu, lagu itulah bila mu masuk dalam kubur esok. Situlah Tuhan duk royak kata duk minta ke Tuhan, nak suruh Tuhan hantar klik kapung dia. Dia nak buat amal soleh dah. Ni rayuan orang ahli kubur. Nabi kata mayat dalam kubur ni semua orang lemah air. Maka ia tunggu gapo Nabi royak. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Orang duduk dalam kubur ni, Nabi kata semacam orang lemah air ni, yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Duk tunggu doa daripada saudara dia, daripada adik-beradik dia, daripada anak dia, daripada pak nakal dia. Tak ada kira siapa-siapa, duk tunggu doa daripada orang hidup. Ni orang duduk dalam kubur ni. Hak ni lah Nabi suruh tinggal anak soleh. Anak soleh dia berdoa semua. Tu yad'u lahu. Sentiasa mendoa bagi dua ibu bapa. Bila ibu bapa dia mati, nak royak tu siapa dia mati, dia duk tunggu doa. Tolong doa kata weh kawan tu. Kawan susah dia duduk dalam kubur ni. Tak dengar dah, duk makan hayat. Dia mau beli piku-piku hayat. Wak 3 hari, wak 7 hari, wak 40 kenyek buat dia mau atas dunia. Dia duk gelepar dalam kubur. Tu Nabi royak sendiri, orang dalam kubur ni dia susah. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhi. Duk tunggu doa. Sebab tu kita dah hari ni, kita selaku anak. Cik kita mati dah lama dah, mek pun mati dah. Kita dah hari ni anak doa kata. Doa kata ke mek kita tu. Tuhan pun ajar siap dah. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu doa hak Tuhan ajar dalam Quran dah. Ni kata lepas-lepas mayat. Lepas-lepas mayat akak tangi kata Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya Allah, apalah dosaku ya Allah dan dosa dua ibu bapaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagilah rahmat kepada dua ibu bapaku. Kerana dia letih duk pera aku, duk mengasuh aku. Tekah aku kecil-kecil dulu. Dia pera aku susah ya Allah. Dia mengasuh aku susah ya Allah. Mubagilah rahmat sebanyak-banyak kepada cikku, mekku dalam kubur ya Allah. Ning lah Nabi suruh tinggal anak macam ning lah. Anak yang selalu ingat pada bapa. Kerana kita tak tahu siapa mek kita, cik kita dalam kubur. Tak tahu dia duduk seni ke tak seni. Kita pergi kubur dia tak ada bunyi kokak-kokak dalam kubur dah. Sebab itulah kita kena berdoa, Bila kita berdoa, mek kita, cik kita sukalah. Bila kita pas mayat akak tangi, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Allah, apalah dosaku ya Allah dan dosa dua ibu bapaku ya Allah. Mubagilah rahmat sebanyak-banyak ya Allah kepada kedua ibu bapaku ya Allah. Kerana dia letih duk pera aku ya Allah. Kerana dia letih penat duk ngasuhku ya Allah. Tekah aku kecil-kecil dulu ya Allah. Dia penat lah ya Allah. Siapa dia tak tidur ya Allah. Pukul 2 malam dia mengulik lagi aku demi ya Allah.
patuh anak kena berdoa lagu tu pada ibu bapa. Ning anak hak teaching. Tu. Yang kedua Nabi kata au sadaqatillahu. Au sadaqatillahu. Nabi kata orang duduk dalam kubur duduk susah saat itu. Apa? Dia duduk tunggu doa kepada orang hidup. Yang kedua dia duduk tunggu sedekah bagi dia. Tidak. Dia duduk tunggu sedekah. Orang mati dalam kubur dia nak ke sedekah. Sedekah kata kocik kita, mek kita dalam kubur tu. Sedekah kata adik-beradik kita hak mati dalam kubur dah tu. Sedekah kata saing-saing kita hak mati duk saing tas dunia dulu. Ya mati dah saing kita baiklah dengan kita. Sedekah kata ke dia. Takkan mu nak makan seorang mu. Sedekah kata niat pahala ke dia. Haning nak ayat kata kita ni hubungi orang hidup dengan orang mati. Ni hubungi orang hidup dengan orang mati ni. Nak ayat kata tak lepas lagi nak ayat kata. Orang mati berhajat kepada orang hidup lagi. Haning. Tu nak ayat tu. Sebab tu kita dah hari ni kita kena ada kesedaran dalam jiwa kita semua. Supaya kita boleh kawal kontrolkan diri kita dan juga anak pinak kita, keluarga kita daripada melaku kejahatan. Ni nak ayat tu.